Semalam telah dimaklumkan kepada saya mengenai satu berita palsu yang telah tular di media sosial yang mendakwa kononnya pihak kerajaan berhasrat untuk menutup sekolah-sekolah pondok yang tidak berdaftar di Kedah dan Kelantan. Dan semalam Yang Berhormat Menteri Agama telah mengeluarkan kenyataan menafikan perkara tersebut dan aduan telah dipanjangkan kepada pihak MCMC untuk mengenal pasti mereka yang terlibat dalam menghasilkan dan menyebar berita palsu ini. Sukacita saya ingatkan bahawa penyebaran berita palsu itu adalah satu kesalahan berdasarkan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi saya pohon supaya kita sentiasa berhati-hati dengan kandungan yang disebar terutama dalam media sosial. Supaya kita sahkan berita ataupun maklumat yang kita terima dengan media arus perdana.